So guys, Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel Calypso Auto Glass. Woo! Aku sejak ada YouTube channel ni dirasa macam agak sikit lah. Sebab kat sini kita boleh bantai video panjang-panjang tau. So guys, aku tak tahulah kau nampak dekat belakang. Hari ni kita ada sebiji teng 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 teng. Let lu, let intro lu. Zaz. So guys, hari ni kita kedatangan sebiji Peugeot 5008. Aku tak tahu sebenarnya nama spesifik dia apa. Kalau korang tahu, cuba korang drop komen kat bawah. So Peugeot ni hari ni customer datang, dia nak tukar cermin depan, claim insurance. Untuk model ni, dia punya model siap datang sekali dengan SA camera dekat atas tu, dengan race sensor kat bawah tu. Dekat crack ni kita belanja jap. Ni dia punya crack. Crack ni sebenarnya panjang tau. Daripada sini naik atas sampai sana sebenarnya crack dia. Ini logo untuk cermin ori dia. Kalau luar tu dah macam tu, dalam lagi jelas tu. Kalau driver, tak kisah korang yang mana pakai ada cermin kereta, kalau cermin korang ada crack, nampak? Crack ni di dalam tu. So, dia naik atas tu, dia sambung kat sana pula. Korang cari aku cakap, minimum cover diperlukan untuk claim insurans model Peugeot ni guys, 3,500 mat, 3,500 mat. Untuk claim insurans cermin 3,500. Aku cakap dengan kau, motor aku ni aku boleh aspek. Aku boleh aspek tau. Nampak? Minimum cover kalau korang nak claim insurans minimum cover diperlukan RM3,500 untuk korang dapatkan cermin baru, cermin original macam logo yang aku tunjuk tadi tu untuk penukaran. Kalau bayangkan korang cover tak cukup, itu memang parah. Nak tak nak, kau kena keluar duit, tambahkan duit sikit untuk cukupkan minimum cover untuk claim insurans model Peugeot ni guys. Step by step kita macam biasa kalau kita nak tukar cermin, first thing first, benda kita kena buka dia punya panel. Yang ni dia punya panel bawah ni. Panel, lepas tu wiper semua kita buka. Barulah orang kata ada gap, ada ruang kat bahagian bawah ni untuk kita masukkan kita punya tools untuk kita buka cermin. So guys, settle kita buka panel tadi. Sekarang yang ditunggu-tunggu, kita akan buka cermin dia. Nak buka cermin dia ada macam-macam cara. Korang boleh pakai pisau. Kalau yang zaman old school dulu, orang kata pakai dawai, seorang luar, seorang dalam. Tapi kalau mengikut peredaran zaman dan juga teknologi, sekarang dia keluarkan satu teknologi yang baru. Lain macam kita pakai WRD. WRD ni orang kata semua kita boleh pakai, tapi kita pakai untuk spesifik lain lagi macam model kereta yang ada wire-wire macam ni kan. Kalau kita pakai pisau, benda tu time kita lalu, dia kan mungkin akan terpotong Dia ada possibility untuk terpotong wire ni. So kita nak mengelakkan benda tu, kita pakai WRD. WRD ni dia kata, orang kata nak lagi selamat tapi walaupun dia makan masa, tapi insyaAllah kualiti yang diberikan tip top. Kalau pakai WRD ni, dapatlah mengelakkan daripada orang kata dashboard cala ke, panel tepi ni cala ke, apa semua ke, tak ada tarah bodi. So guys, progress dah mula. Korang tengok sendiri lah. Kita akan pakai drill untuk kita orang kata pusingkan tali tu. And function, kalau kau nampak macam ada 4 pangkat ni, kita nak mengelakkan daripada dashboard ni cala, kena libas dengan tali. Dia orang kata benda ni memang makan masa. Biasa kalau korang pergi kedai cermin lain ke, tak pun kita kat sini, kalau buka cermin pakai pisau ke apa, dia lagi cepat tapi ni dimakan masa. Tapi macam aku cakap tadi insyaAllah kualiti kita terjamin. Barang-barang korang pun selamat. Kau tengok ni tali dia. Settle buka, kita akan turunkan cermin lah. Nampak? Diturun macam gitu ke. Cermin lama selamat mendarat diturunkan. Macam ni lah kalau korang tengok condition bahagian body untuk frame cermin. Nampak? Macam aku claim tadi tak ada lah claim kita beritahu. Dashboard semua selamat daripada orang kata cala bala. Bahagian tepi ni, bahagian panel tak ada. Bahagian sana pula terpusing je. Nampak? Tak ada kan cala-cala ke apa.
Itu orang kata salah satu kelebihan lah pakai WRD ni. Kekurangan dia makan masa sikit, tapi tak apa, orang kata untuk kepuasan, InsyaAllah. Ni abang customer kita. Steady bang. Cantik. Settle turun cermin, ini adalah proses kita untuk ambil gambar insurans. Sebabkan customer ni datang dia nak claim insurans cermin, so kita ambil gambar insurans lah. Aku beritahu korang, gambar insurans, gambar sebelum buka, lepas dah buka, lepas dah pasang, ada e-Sang-Se, e-Income, lebih kurang 40 lebih gambar. 40 lebih gambar untuk orang kata submit insurans. Belum campur lagi gambar itulah, gambar kita orang lain. Nak gambar aku ada gak ni, gambar Cik Gizam, siapa nak, aku ada gambar dia sini, ini semua gambar semasa lepas turun cermin. Kita ambil gambar, ada lebih kurang 12 gambar. Kalau kat sini kita main gambar tiang, sebab kau nampak kan ada satu tiang warna kuning. Tiang ni function dia apa bang? Tiang ni function ni kita nak bagi tahu insurans yang cermin lama dah mendarat. Cuba kau bayangkan kat aku, macam mana kau nak ambil gambar nak bagi tahu insurans yang cermin lama dah buka? Kita masukkan tiang. Bila ada tiang dekat situ, nampak cermin ni dah terbuka. So guys, kita ambil gambar tadi, sekarang kita progress, kita akan buang gam silikon yang lama. Kita belanja sikit. Silikon ni kalau korang nak buang, biasa pakai pisau lah. Dia ada pisau memang specialist, nampak? Pisau. Pisau yang digunakan memang khas untuk buang gam silikon. Nak buang gam ni pun ada cara. Kau tak boleh buang sembarangan tau. Kau tak boleh potong sembarangan, silap-silap. Boleh tarah body boleh calar. Bila calar tu, kalau korang cover balik, tutup dengan primer, tak apa juga. Tapi kalau dibiarkan, itulah antara punca-punca kau punya body frame cermin ni boleh orang kata berkarat. Sekejap, kita minta sikit tutup dia pada Cik Rizam Cikgu! Alamak. Tak apa, kita pegang. Buang gam ni boleh buang sembarangan ke? Tak boleh kat bawah. Dia jangan sampai ke tarah body sebenarnya. Tarah body Sebab tu kena safety. Tapi kalau kita tarah kadang pisau, dah tarah body, kena gosok, kena primer lah. Primer lah. Ni kita tanya in charge lagi seorang. Bos okey lah bos Okay. Sudah berapa lama sini kerja? Lama tak lama lah. Lama tak lama Janji pengalaman ada So kita boleh daripada luar masuk dalam. Kalau bagi tayar paint ni alam sebalik mata. Ini untuk cermin kita tinta macam sekarang ni kau tengok baju selinok man. Brother ni dia tengah tintakan cermin untuk Peugeot tadi tu. Kita tanya sikit. Dah boleh interview sekarang kat YouTube man. Peugeot ni dia pakai tinta apa? Peugeot ni dia pakai tinted nano ceramic 20% and lepas tu dia pakai ni, kita belanja sekali yang santok samblok atas ni sekali dia tambal. Santok tu dia pakai berapa? Santok ni kita belanja, dia nak pakai 10 inci. 10 inci Macam tu nampak tepi gantung. Ni ni merah biru ada ni. Lain macam kan. Biasa berapa lama kalau satu tinted ni, satu cermin ni nak pasang tinted? Lebih kurang around setengah jam lah. Setengah jam Plus or minus. Nice. Tinted free kan? Tinted free kita bagi kan? Tinted free bos. Kita kat sini bagi tinted free. Kalau korang nak tintanya high spec, ada juga kat sini. Kita ada nano ceramic, kita ada macam-macam ceramic. Nano stick tak ada, nano ceramic ada. Yang kita bagi free kat sini premium quality. Sini tak ada main cika-cika Iman. Bagi atas tu ada nano ceramic yang korang nak potong panas tinggi, IRR 90%, tak pun korang mana nak main color-color ke. Kita ada chameleon blue, kita ada chameleon red. Biasa yang main color ni jenis yang main kat kereta, tapi orang pakai kereta biasa ada main color-color juga tinted color-color. Sambung balik bahagian luar. So guys, video ni kita akan main part by part. So untuk sambungannya seterusnya, korang stay tune je, follow rapat-rapat. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe guys. Boleh turn on sekali korang punya notification bell dekat bahagian tepi tu. Subscribe guys, subscribe itu gratis guys. So guys, untuk partnya seterusnya, kita akan berjumpa di next video akan datang. Stay tune. Assalamualaikum, ciao.